kat mana kita nak main short. Alright, kat mana kita nak main short ke ni? Okay. Biasa market untuk dia jatuh ke bawah, dia akan retest EMA lah. Right, dia akan retest EMA. So EMA kita dekat 62.7. So kalau kau nak masuk short, relax dulu. Tunggu EMA dia. Right, tunggu EMA dia. Okay, tunggu EMA dia. Ataupun dekat 4 hours, EMA dia jauh lagi 63. Kan, dah jatuh sini. Mungkin malam ni dia akan jatuh lagi sampai keluar BOS. Lepas keluar BOS baru dia akan retest EMA. Yalah, sebab jatuh baru dia akan keluar, baru dia akan rebound buat apa, lower low. Lepas buat lower low dia akan buat lower high. Mungkin sampai 61 je. Sampai 61 dah lower low dah. Dia akan BOS. Lepas BOS dia akan rebound balik. Mungkin EMA masa tu dah dekat 63 ataupun 62.9. Rebound balik 69 baru dia akan turun ke 60. Right? So macam itulah market still downtrend. Tapi dia akan ada hijau. Tapi tak besar lah.